Puas juga aku mencari telur penyuni untuk istriku yang sedang mengandung. Akhirnya dapat juga ya. Iya, Tuk. Kadang-kadang memang payah nak mencari pesanan orang mengandung nih. Mari. Abang Yahya. Dia nunggu dalam kubur. Tolong! Kenapa kau pergi? Hamba tak sampai hati dah. Tak sampai hati. Siapa kita sampai hati? Serap! Angkat dia, naikkan atas kuning. Angkat! Jamir engkar kita sultan. Lebih baik mati. Celani yang dijadikan korban lancang kuning. Ampun, tuanku. Patrik mohonkan beribu-ibu ampun. Suratkanlah kembali perintah tuanku itu. Dan kianilah pasal Celani. Tidak. Kita tidak memerintahnya. Mana Temenggung? Mana Temenggung? Kamu pergi panggil dia sekarang. Dekat. Dekat, tolong! 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 Dekat, tolong! Dekat! Jangan biar aku bunuh! Cepat! Tolong!
semua sudah terlambat. Mari ikut aku tangkap awak. Lani. Lani. Kurungkan orang berdebak ini di bilik kurungan. Ampun, tuanku. Ampun, beribu-ribu. Ampun, tuanku. Pasti telah dipaksa oleh Datuk Panglima. Beta berdiri sebagai raja. Mengapa tidak diadukan sebelum perkara ini berlaku kepada beta? Temanggung, tuanku. Beta tahu matinya saja Panglima Ali bila dia balik nanti. Kurungkan orang berdebak ini. Lekas, beta tidak mau melihat mukanya. Menjunjung kita, tuanku. Bawa! Ya. Oh, Datuk. Apa kabar, Datuk? Baru balik? Baru balik. Kenapa ni? Hamba dapat kemalangan, Datuk. Diserang Lanun. Hanya kami berempat saja yang selamat. Diserang Lanun? Ya. Boleh hamba menghadap? Jangan. Baginda sedang beradu. Besok sajalah menghadap. Baiklah. Bolehkah hamba amanahkan Mas Ukti ini kepada Datuk? Kerana berbahaya jika hamba bawa balik di malam hari. Terima Boleh. Itu apa? Ini telur penyu, Datuk. Isteri hamba Telani mengidam nak memakannya. Hanya sebutir saja yang tinggal. Yang lain semua telah terkorban. Kalau begitu, biarlah hamba minta diri dulu, Datuk. Baiklah. Silakan. Ya. Ya, Datuk. Ya. Tak apalah. Sabar. Besok saja. Iyalah. Hai Telani, patutlah pemergianku kau tangisi. Rupanya kau nak meninggalkan aku. Hai, alangkah seksanya kematianmu, Telani. Anakku yang tidak berdosa juga turut menjadi korban. Sabarlah anakku, Yahya. Apalah gunanya hidupku lagi? Kecundang kalau aku hanya berpeluk tubuh. Ali, telunjuk lurus kelingking berkai. Apa yang kau nak lakukan, nak? Mainang! Mainang! Abang Yahya! Buat apa kau kemari? Kau juga sama dengan abang kau. Janganlah kau pura-pura menangis. Aku tahu. Kau juga suka Telani mati supaya aku mengambil kau menjadi istri. Abang Yahya, sampai hati abang menuntut teratai demikian.
Demi Allah, saya tak berniat begitu. Kau telah tersalah sangka, Yahya. Kesian Teratai. Dialah yang jadi galang ganti dan bersusah payah di masa kematian Selani. Teratai, maafkan aku. Kerana aku tak dapat menahankan kemarahanku terhadap kejadian ini. Iya, aku salah sangka dan telah terkasar pada dirimu. Apa ya? Saya mau tahu yang sebenarnya. Sama ada Sultan masuk campur tangan atau tidak dalam perkara ini. Iya. Apa yang kau maksudkan ini, nak? Kalau berpesan diturut, kalau berhutang dituntut. Iya. Pikir dulu, nak. Karena pikir itu pelita hati. Tolong, jangan diganggu tujuan saya. Apakah tujuan Abang Yahya, Mak Inang? Alang Yahya, apa kabar? Wahai Panglima Ali, kalau sewaktu kau berangkat dulu tak kuhantar. Tetapi kembalinya kau hari ini kutunggu-tunggu. Terima kasih Yahya. Ali, kau lupa barangkali aku kenalkan. Akulah suami Telani yang kau inayakan itu. Yahya, jangan pula kau nak menyalahkan aku. Telani menjadi korban ialah titah Sultan. Kau yang berhutang, mengapa pula Sultan yang kau jaga membayarnya? Aku datang menuntut hutang. Sabut kerismu supaya dapat kita membuat kira. Lepaskan Alang Yahya. Semua, tuanku, rampas kes berdebah itu. Ampun tuanku, Alang Yahya telah menderaka dan menyerang angkatan di Asahan tuanku. Lepaskan Alang Yahya. Dan peminangan tak selama diterima tuanku. Beta tak mendengar semua. Kamu tak nipu Beta. Kamu tak akan dapat lari dari kenyataan. Tuanku, kalau salah pun takkanlah pati. Pawang segala puncak angkarannya. Bawa Pawang kemari. Segala-galanya Pawang telah menyatakan kepada Beta. Sebab itu, Beta bawa Pawang berdebah ini kemari. Karena Beta tak mau kaki kamu yang lagi situ menjejak istana Beta lagi. Tapi kita ke bawah dulu juga yang pati lakukan. Sampai hati kau membunuh Telani. Kerana Telani tak mahukan kau.
Abang Yahya! Abang Yahya! Abang Yahya! Puas hatiku teratai. Segala hutang piutang telah aku jelaskan. Tapi aku akan kering dibakar rindu. Rindu seumur tidak berlagu. Selalu. Sudah lama Yahya. Perkara yang lampau jangan dikenang jua. Marilah pulang supaya luka abang dapat kuobati. Marilah, Bang. Marilah, Yaya.